pelopop. Order lain, dapat lain macam. Kadang-kadang tak ada rezeki, kadang-kadang ada rezeki. Ini kira ada rezeki ni. Sampai jadi pelik lah, apa besar sangat bungkusan kau. Sekali rupanya aku dapat benda lah ni. Ini barang macam bling-bling. Nampak tu bling-bling dia. Konon tak nak barang ni rosak, pasang je kondom dia. Confirm selamat. Cerita banyak tak guna, jomlah kita buka. So ni lah, buku manual macam ni memang terus kena buang. Satu kabel type A, type C, berus pembersihan. Wow, ini rare. Inilah dia barang paling penting. Aku test jap angin dia pada speed 199. Okey. Alhamdulillah belum jumpa lagi lah selain daripada type C. Nak on dia ada button dekat bawah type C ni. Macam aku dapat, ini barang dapat sekali dengan aksesori ni. Tapi ni nanti aku suruh anak aku pasang lah. Kipas ni memang beli untuk anak perempuan. Jadi yang beli-beli ni atas dia lah nak pakai ke tak. Kalau aku memang aku tak lah. Rasa angin speed 1 dia ni biasa-biasa je. Pada speed 199. Yang ini angin dia rasa kuat sikit daripada speed 1, tapi taklah kuat sampai pelopop-pelopop.